Khusus untuk orang Melayu, kita sebagai Melayu di Malaysia ini sepatutnya tidak melepaskan peluang iaitu pemilikan tanah Rizab Melayu. Apa itu tanah status Rizab Melayu? Tanah status Rizab Melayu ialah tanah yang dilindungi di bawah enakmen Rizab Melayu. Dan tanah Rizab Melayu ini hanya khas untuk orang Melayu dan syarikat Melayu sahaja. Tanah Rizab Melayu juga tidak boleh dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Dan tanah ini hanya boleh dijagarkan kepada institusi kewangan yang dibenarkan sahaja. Orang Melayu patut tahu, tanah berstatus Rizab Melayu ini nilainya lebih berpatutan daripada tanah yang berstatus lain. Dan ramai juga yang tak tahu sebenarnya tanah Rizab Melayu ini mempunyai potensi yang tinggi dalam pelaburan jangka masa panjang. Kerana nilai tanah ini akan sentiasa meningkat. Rugilah kita sebagai Melayu jika melepaskan peluang ini yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk kita mewariskan kepada keluarga kita, anak cucu kita dan sebagai aset kita pada masa yang akan datang. Nak tahu info tentang hartanah lagi, boleh follow saya dulu. Terima kasih.